Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey, waalaikumsalam. Duduk. So, hari ni kita akan belajar bab 6, subtopik 6.2 berkenaan dengan sisi 4 kitaran. Apakah yang anda tahu tentang sisi 4 kitaran? Agak berkaitan dengan apa? Segi 4. Lagi satu ada lagi tak? Selain daripada segi 4. Segi 4 tu dia ada berapa sisi? Berapa bucu? 4 bucu. Okey, dia kenapa dia nama dia sisi 4 kitaran? Bukan segi 4 saja. Mesti ada perkaitan lain. Selain daripada sisi yang ada 4. Apa lagi yang terlibat agak? Okay, so melibatkan bulatan satu dengan lagi satu segi 4 yang berada di dalam bulatan. So kalau tengok dia ada dua bentuk dan segi 4 tu pula setiap bucu tu dia kena duduk di atas bulatan tu, lilikan bulatan tu. P ni kena duduk kat atas dia, lepas tu Q, R pun bucu dia duduk dekat atas lilikan, S pun bucu dia ada dekat atas lilikan. Baru dia nama sisi apa? Sisi apa? Sisi 4 kitaran. Okey. Kita tengok contoh-contoh. Okey, yang pertama, okey, maksud dia lah sisi 4 kitaran ialah suatu sisi 4 dalam bulatan dengan keadaan keempat-empat bucu yang ni lah P, Q, R, S tersebut terletak pada lilikan bulatan. Tengok contoh-contoh ya. Bagi setiap bulatan berikut, O ialah pusat bulatan. Pusat dekat tengah lah. Okay, A. Kenal pasti sisi 4 kitaran yang terdapat dalam setiap bulatan di atas dan jelaskan jawapan anda. Okay, mula-mula dia minta kenal pasti dulu sama ada dia sisi 4 kitaran atau bukan. Dah kenal pasti dia suruh bagi sebab pula kenapa dia tu sisi 4 kitaran. Okay, lepas tu soalan D tanya nyatakan sudut bertentangan. Kalau dia sisi 4 kitaran dia akan ada sudut bertentangan. Kalau dia bukan sisi 4 kitaran dia tak ada sisi bertentangan. Okay, lepas tu dia tanya nyatakan sudut yang wujud dalam setiap segi 4 kitaran yang telah anda kenal pasti. Kita tengok dulu yang A. Yang A dia ada bulatan A, B, C, D. A, B, C, D tu okay, A tadi dia tanya adakah dia sisi 4 kitaran? Ya ke bukan? Bukan. Kenapa? Sebab dia ada yang tak ada atas lilitan. Apa yang tak ada atas lilitan? Syafiq. Apa dia? Bucu apa yang tak ada di atas lilitan? D. Okay, so jawapan dia iaitu A, B, C, D ialah bukan sisi 4 kitaran kerana bucu D terletak pada lilitan dan ada tak dia punya bucu pasangan dia? Tak ada. So, sajalah. Okay. Bulatan yang kedua. Okay, tengok dia bagi D, G, F dengan jadi D, E, F, G ni adalah sisi 4 kitaran atau bukan? Tengok bucu dia dulu. Duduk atas kitaran tak? Semua duduk atas kitaran. Jadi dia sisi 4 kitaran. Okay, kerana semua bucu ada atas lilitan. Okey, lepas tu bila dia sisi 4 kitaran mesti dia akan ada pasangan dia. Okey, apa pasangan dia? Bagi saya satu Juliet. Bagi pasangan dia. Mana? EG. Okey, duduk.
Terima kasih. Okey, satu EG. Ada lagi satu pasangan dia. Siapa dia nak try? Zarif. Try Zarif. DF. Okey, tengok. Okey tak? Okay, so DF dan juga EG. Okey, betul. Bagi tekan. Okey, soalan yang seterusnya. Klon KLON. Ada yang nak cuba tak? Dia adalah sisi 4 kitaran atau bukan? Apa nak cuba? Saya tak mau bagi nama. Ada yang volunteer tak? Tangan siapa yang angkat tu? Syafi. Jawab dah tadi, tak mau tak? So sekarang klon KLON. Kita ada K, L, O dan juga N. Jadi dia ada berapa bucu dekat atas lilitan? Yo, tahu 3. Ada yang nak jawab dah ni? Ilham nak try? Dia sisi 4 kitaran atau bukan? Bukan. Kenapa? Ada bucu yang tidak terletak atas lilitan iaitu bukan sebab bucu O tidak terletak pada lilitan. So dia pun tiada lah dia punya pasangan dia kan. Okey, yang ni PQRS. Asal PQRS. Yang ni ya ke bukan? Ya. Okey, semua dah tahu lah tu. Sikit lah kerana semua bucu terletak pada lilitan. Dia punya pasangan dia PRSQ. Nak try lagi? Dah, tahu kan? Bukan. Kerana dia tak terletak pada lilitan. Dia punya pasangan ada tak ada? Okay, seterusnya hubungan antara sudut-sudut pada sisi 4 kitaran. Okay, untuk yang ni sekolah-sekolah yang lain boleh try scan QR ni. Pasal kita ke website lagi satu untuk tengok sudut-sudut sisi 4 kitaran. Okay. So, untuk sisi 4 kitaran. So, sekarang kita nak tengok dia punya hubungan antara bucu yang berada di dalam bulatan. So, saya nak awak perhati. Bucu yang ada, yang ini 180. Dia berpasangan, bertentangan, betul? Okay. Bila bertentangan, tengok apa yang berlaku kalau 100 ni berkurang. Sudut bucu yang atas berkurang. Apa yang berlaku dekat bucu yang bawah ni? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Okay. Kalau yang atas pula bertambah, apa pula yang berlaku dekat bawah? Dia berkurang. Okay. Berkurang pula, tengok kalau atas 120, bawah 60. Okay.
Tengok lepas tu kalaulah atas dia 90, bawah dia akan jadi 90. Kalau kalau atas dia 55, bawah dia akan jadi 120. So apa hubungan antara bucu yang atas dan juga sudut bucu yang bawah? Kalau kita tambah dua ni akan jadi berapa? Cuba ambil kalkulator tambah 55 180. Okey, kalau saya ubah yang ini dia bagi dalam bentuk semua dua-dua tu sudut pendalaman. Kita tengok kalau dia bagi macam ni bentuk dia. Kalau macam ni pula, yang ni 262. Kat sini 82. Macam mana tu? Tadi orang kata kalau lah dua-dua ni dia akan jadi 180 kan? Kalau yang ni betul ke 180? Macam mana tu? Yang mana tolak 360? 262 tolak 360 dapat berapa? Dapat berapa? 98. 98 tambah dengan sudut kat sini berapa? 82. 98 tambah 82 dapat berapa? 180. So akan dapat juga kan yang belah kiri tambah belah kanan akan dapat 180. Okey, cuba pula yang atas dan bawah. 263 tu sudut yang di sebelah luar. Yang belah luar. Jadi nak dapat yang dalam kena ambil berapa tadi? 360 tolak 263. Lepas tu dapat berapa? 97. Cuba tambah 83. Dapat tak 180? Dapat. Jadinya bucu yang bertentangan tu bila kita tambah dia akan dapat 180. Okey, tengok balik dekat slide tadi. Kesimpulan hubungan antara sudut-sudut pada sisi empat kitaran. So, hasil tambah sudut-sudut bertentangan dalam sisi empat kitaran akan dapat 180. So, yang ni dia tunjuk sudut P tambah dengan sudut dekat R. P tambah R akan dapat 180. S tambah dengan sudut Q akan dapat 180. Yang bertentangan akan dapat 180. Okay, tengok pula. Okay, yang ni buka Padlet. Okay, scan QR. Masuk dulu dekat Padlet. Masuk je dulu, jangan buat apa-apa lagi. Okay, dah. Semua dah masuk. So, kita tengok soalan yang ada dalam Padlet. Soalan yang pertama. Rajah di bawah ialah bulatan dengan O ialah pusat bulatan.
hitung nilai X. Nilai X ada dekat sini. So sekarang ni saya nak awak buat dulu. Tulis dulu dekat buku, buat jalan kira. Lepas tu dah siap, ambil gambar dan upload masuk dekat dalam Padlet. Awak dah masuk kat situ kan? Dah ada kawan-kawan tau. Dah duduk. Yang dah siap boleh upload.
Kalau tak muat saya tambah lagi. Okay, kan dah penuh kan? Pergi ke muka surat 3. Jangan tinggal-tinggal. Dia yang ada. Kecil sikit. Ini yang kita ni pergi muka surat sebelah. Tinggal. Yang buat dia dah lain dia. Jadi ambil aku dah kecil. Suka kecil apa nama? Ni dah besar sangat ni. Kamu punya ni. Sama yo nak yo. Dah kali. Dah ambil dia tu. Yang kamu punya. Okey yo. Yang saya kat ni. Saya jawapan tak betul di belakang ni. Itu lain punya. Okey, dah siap letak jawapan awak untuk soalan 1. Pi buat dekat soalan 2 pula. Soalan yang kedua pula. Cari nilai X dan juga nilai Y.
Saya tambah lagi kasi. Kalau awak dah masuk dekat muka surat tu dah penuh, pergi dekat muka surat yang seterusnya. Kecil sikit je Pak. Sikit. Dia nombor dia nombor. Bagus. Saya nak tengok awak pandai tak susu. Kau main letak. Letak je. Letak elok. Sama tu pakai letak je. Bertipun.
Soalan 2 tu boleh jawab dah? Boleh. Boleh. Kalau saya suruh main jawab kat depan boleh tak? Allah. Boleh. Ilham boleh? Boleh. Ilham boleh Ilham? Boleh. Ilham boleh kepada boleh. Yakin? Dah, semua dah upload dah? Kita tengok. Tengok balik soalan yang pertama. Okay, tadi saya kata kalau dua sudut ni bertentangan, dia akan dapat bila kita tambah dia, okay, yang ni ada 50. 50 tambah dengan 60 tambah dengan 40 tambah dengan X akan dapat 180 darjah. Boleh letak darjah. Jadi 50 tambah 60 tambah 40 dapat berapa? 150 darjah tambah X sama dengan 180. Lepas tu dia akan jadi persamaan linear. Bila dapat persamaan linear nak buat apa? Nak cari X tu. Apa nak buat dia sebenarnya? Bawa pergi belakang daripada tambah dia akan jadi tolak. Jadi X sama dengan 180 tolak 150. Jadi X sama dengan 30 apa? 30 darjah.
Semua tadi dapat 30 dah. Dapat. Dapat. Okay, kita tengok jawapan. Sampai 80, tolak 60, tolak 50, tolak yang ni apa dia yang tak lengkap ni? Apa yang tak ada? Hai, jangan duk padam. Jangan duk padam. Okey. So, tambah. Jom duduk lagi aku. Digulak dah. Jawapan yang ni. Sampai 80, tolak 60, tolak 50, tolak 40. Yang tak ada jangan duk kacau saya nak tulis. Dah upload tu dah. Tak payah duk sentuh dah. X. Tak ada. Sudah dapat dah. 20. Okay, yang ni. Ini dah settle. Yang ni pula dengan jawapan X sama dengan 180 tolak 60 tolak 50 tolak 40. Okay, yang ni boleh diterima tak? Boleh. Okay. Tak proof. Okay, ni yang bawah. Okay, pun sama juga 180 tolak 60 tolak 50 tolak 40. Yang tak cukup tak ada dia adalah X. Kita dah letak X. X sama dengan 180. X sama dengan tengok yang surat seterusnya. Ni Amin sekali. semua sama. Tengok yang lain.
Okay, 30. Okay, semua sama lah tu. Okay, betul. Okay, yang kedua. Soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua. Ni. Dua sudut yang bertentangan. Dua X dengan 4X. 2X tambah 2X tambah 4X sama dengan 6X. Kalau tambah dua-dua dapat berapa? Ada dapat 10. Jadi 2X tambah 4X 6X sama dengan 160. Berapa dengan 6X tu? Bahagi daripada darab akan jadi bahagi 180 darjah bahagi dengan 6. Jadi dapat X sama dengan 7 darjah. Dah habis sampai situ dah? Belum lagi, apa lagi nak cari? Y, dia minta Y. Okey. Kat soalan tu saya nak tambah. Okey, sebelum nilai X dan nilai Y. Okey. 5Y dengan 4Y. Y tambah 4Y sama dengan 180. Okay, 5Y tambah 4Y 9Y sama dengan 180. 9 akan daripada darab akan jadi bahagi Y sama dengan 180 bahagi 9. Y akan dapat berapa? 20. Ada yang dapat jawapan lain tak daripada tu? Ada? Yang betul tu bagus. Kita tengok. Okay, ada yang cari Y dulu. So tak apa. X dulu. Ampun letak je. Oh, yang tangan dia tak ikut dia. Siasati tu. Sebut sampai. Ada SY. Teruskan. Sama lah.
Dia ada yang berbeza. Cikgu dah tengok. Ni ada kawan awak punya daripada SMK Hosbah. Najla. Hai sikit. Hai Najla. Najla punya. Saya Najla Alisa. Ini 50 tambah 60 dapat 100. 100 tolak 110 yang daripada minat. So 110 ni dia ambil daripada tolak akan dapat 70 tolak 20 X sama dengan 20. Lepas tu X dah dapat 30. Berapa dia dah Najla? Okay, sampai 80 bagi 9. So dia dapat 20. Okay? Najla. Daripada sekolah lain. Ni Maira. Dia buat hasil 80, tolak tambah sekejap 50 tambah 60. So hasil 10 dapat 70 pula. Agak gambar masuk dalam tu. Yalah, okey. 70 ni pula dia ambil tolak dengan 40 dekat sini. So akan dapat 30. X sama dengan okey. So soalan B pula. Soalan B ni 4y tambah 5y sama dengan 180. Okey, lepas tu bagi dengan 9. Y sama dengan 20. 2x tambah dengan 4y dapat 180 bahagi dengan 6. Okey, Maira. Lagi. P. Okay. Okay, yang ni siapa? Umairah. Ya, Umairah punya sama juga macam tadi Najla punya. Dia ambil 180, dia total sekejap kat sini 210. Tolak dapat 70, 70 dapat 10. Okay. Dah siap. So kita tengok permainan. Okay. Buka file masing-masing. Okay, lepas tu scan QR ni. Ataupun awak boleh pergi dekat Google, awak type Bluepet, B-L-O-O-K-E-T. Oh, nanti ada nak mau type. Siapa cepat dia akan dapat habis hari tu dia akan dapat yang pertama.
Dia tengok siapa paling cepat dan juga betul. So pastikan jangan nak main cepat main tekan tau. Pastikan jawapan tu betul. Saya tak share lagi pun nak masuk sini. Ini 822 pastikan tulis nama yang betul ya. Kalau yang menang pun dia tulis nama dia Arnab, saya tak terima lah. Tiba-tiba dia tulis nama Arnab tapi dapat nombor 1. Saya tak terima, kita ambil yang betul. Boleh dapat kali. Tiba-tiba dengan 20 tadi dah besar dah. Regina awak keluar masuk apa yang boleh tak dah?
Mega. Ada kau minggu. Letak nama betul, saya kata. Tak. Kalau siapa yang pokok. Okey, kita start Okey, dah masing-masing bersenang. Fokus, berhenti bercakap. Tengok skrin masing-masing. Dia ada masa tau, satu soalan dalam 5 saat. Soalan dia simple je, tak payah kira-kira sangat. Okey. Okey, kita start. 1, 2, dia yang berlari yang paling pantas. Walau kan boleh lari. Siapa dia boleh kalau jangan lagi yang kita kalau tengok kat sini ada yang tiga depan belakang mesti ada salah lah tu. Kita dah ada dah tempat undangan. Okay, dah ada tempat yang kedua dan yang ketiga lah. Ada sirap. Cepat. Apa dia panther ni? Apa dia penguin? Saya minimal ada 2 orang. Penguin sikit ni. Bukan belakang. Yang kedua yang pertama. Diana dan juga Amin.
Bisa belum kayak Kita tengok, kita view report. Semua dah siap kan? Saya check lah. Liana salah 2 soalan saja. Dengan larian 30 meter. Okay, 94% betul. Aceh 94% betul juga. 2 salah, okey pada lambat sikit je. Okey. Ami 3 salah. Soalan mana yang tak tahu? Satu dia beza dia 91. Larian 28%. Okey, semua 80, 80. Adi. Kenapa Adi? Saya kata So, awak boleh tengok lah berapa yang awak salah tadi. Nanti saya share dekat talian dulu. Yang salah track pun semua kita tengok. Okey. Siapa tengok? Okay, so kesimpulannya dah habis dah. Okay, habis dah. Kesimpulannya apa yang kita belajar hari ni? Memang kita belajar matematik, betul. Dalam tiba-tiba geografi. Apa tajuk yang kita belajar hari ni? Sisi 4 kitaran. Dalam sisi 4 kitaran ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama keempat, bentuk yang kedua bulatan. Apa syarat untuk menjadikan sisi 4 kitaran? Sisi 4 kitaran. Sisi 4 dia semua 4 kena berada di atas irisan suatu bulatan. Okey, kalau dia tak terletak, dia akan ada dah dia punya pasangan lucu. Ada ke tak ada kalau dia bukan sisi 4 kitaran? Ada. Kalau ada, dia ada lah pasangan, betul? Pasangan dia tu mestilah yang duduk lucu di depan bertentangan ataupun di sebelah bertentangan. Maksudnya depan dia, betul? So, itulah sahaja yang kita belajar hari ni. Balik, nanti cek dalam buku ada post homework seperti biasa. Okey, so itu sahaja hari ni. Bangun.